Hai Nancy di sini. Okey, saya nak mengulas sedikitlah mengenai satu posting di dalam Facebook Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Dr. Akmal Saleh. Kita sedia maklum pada hari ini akan ada satu konvensyen khas yang akan dianjurkan oleh Pemuda UMNO Malaysia yang bertajuk Hala Tuju UMNO dalam Kerajaan Perpaduan pada 3 Januari 2026, 2:30 petang di Dewan Tun Dr. Ismail. Ni Akmal Saleh, saya pun promote lah. Maklumlah, saya punya YouTube live pun ramai orang mendengar. Dalam video-video YouTube saya juga mendapat engagement yang tinggi, jadi saya tolong promote lah. Jadi siapa-siapa rakyat Malaysia yang berdekatan dengan Kuala Lumpur, dipersilakan lah pergi ke Dewan Tun Dr. Ismail untuk kita makan-makan free. Mereka nak cakap apa, lantak pi. Yang penting kita sabda kan. Gila free tuan-tuan. Mesti ada punya. Hoi, UMNO kalau buat convention takkan nak bagi ayat kosong. Takkan nak bagi roti gardenia. Takkan nak bagi roti gardenia. Jadi Akmal Saleh di dalam ciapan Facebook beliau menulis, yang sayangkan perjuangan ini, suara anda amat diperlukan. Kita jumpa esok. Ini sebab ciapan semalam kan. Jadi sekarang jam telah menunjukkan 12.45 kan. Ada masa lagi tuan-tuan yang berdekatan dengan the mall itu. Mall apa? Sunway. Yang berdekatan dengan Chowkit. Kalau rasa nak minum free, makan free, pergi dekat Dewan Tun Dr. Ismail. Jadi saya seperti biasalah kan, akan membalas ciapan-ciapan beliau di dalam Facebook beliau dengan mengatakan yang rakyat Malaysia dah tak mau UMNO. Serupa je bang. Kalah pun jawatan mereka bedal. Jawatan mereka sapu. Itu UMNO tuan-tuan. Akmal Saleh je yang bagi saya tidak mempunyai pemikiran yang jauh. Kerana apabila kita melihat ulasan daripada pimpinan teratas yang baru ini semalam, naib Presiden UMNO, Khalid Nordin, dia ni pun jarang main sentimen naib Khalid Nordin ni. Saya nampak macam dia lemah. Mungkin dia khayal dengan jawatan Menteri Pertahanan beliau. Itu yang saya kata. Khalid Nordin juga mengatakan yang suara pemuda ini bukan suara yang mewakili UMNO. Satu tamparan kepada Akmal Saleh. Okay. Kerana saya melihat pimpinan-pimpinan UMNO di atas yang mempunyai jawatan menteri, timbalan Perdana Menteri, of course dia punya presiden langsung tidak berkata apa-apa. Malah tidak mengulas pun mengenai konvensyen ini kecuali anak beliau iaitu Datuk Nurul Hidayah, Kak Long, yang orang kata apa, menegur Akmal Saleh dengan mengatakan suara pemuda bukan suara yang mewakili UMNO secara keseluruhannya. Akhirnya Akmal Saleh balas kembali. Dia kata parti ini bukan parti milik individu. Akhirnya Kak Long ini dia adalah buat sedikit ciapan juga. Ciapan sedia. Mengatakan yang dia menegur Akmal Saleh ini ibarat kakak dan adik. Cai. Dan mengatakan media mengambil kesempatan untuk menaikkan engagement. Cai lah. Dari segi engagement TikTok anda, tak ada apa pun. Tak ada apa hebat pun. Anda cuma menggunakan media-media online untuk petik nama. Itu je. Dan saya sebagai pengaruh media sosial madani pro bono, saya harus membetulkan apa yang diperkatakan oleh anda dan juga dengan adik anda itu mengenai hala tuju UMNO dalam kerajaan perpaduan yang sebelum ini. Mungkin tagline-nya itu berbeza. UMNO sepatutnya keluar daripada madani. Sepatutnya tajuk yang lebih grand lah kan, kalau tanya ChatGPT lah. Konvensyen hari ini bertajuk UMNO harus keluar. UMNO wajib keluar daripada kerajaan perpaduan. Apa kata anda? Itu yang patutnya. Sebab Akmal Saleh sendiri mengatakan yang UMNO sepatutnya menjadi pembangkang yang
bermaruah. Dan akhirnya orang mainkan isu Ahmad Mazlan. Satu video yang menjadi viral, menjadi trending kerana Ahmad Mazlan mengatakan, apa faedah jadi pembangkang? You know, saya melihat orang-orang yang mendapat jawatan seperti jawatan JLC, seperti di Kedah, Tok Dad, Tok Pun, mereka, mendapat laba. Walaupun UMNO ditolak secara total di negeri Kedah. Tapi akhirnya mereka tak kata apa pun, Akmal Saleh. Jadi hari ini saya melihat tujuan pemuda UMNO ni buat hanya sebagai wayang. Wayang kulit, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu dekat rakyat Malaysia, ini semua wayang. Kononnya UMNO ini masih lagi ingin menjadi dominan, ingin menjadi parti yang tak perlu bergabung. UMNO adalah satu parti yang dulu dah menawarkan, memberi apa sahaja, banyak jasa kepada orang Melayu. Dan UMNO sendiri tidak bersetuju dengan DAP. Masih lagi, kan? Kalau kita tengok apa yang dimainkan oleh pemuda UMNO, Ashraf Wajdi, bila DAP trigger sikit pasal Najib, hampa melompat. Begitu juga dengan Datuk Dr. Norani Ahmad. Sama saja, tuan-tuan. Zamri Kadir. Mulut, DAP ni kawan macam ni. Tapi dalam hati, kami tak mau keluar Madani. Oh, gila. Kami menteri. Menjadi menteri. Orang yang mempunyai integriti yang tinggi saja. Dan orang yang mempunyai prinsip saja yang akan meninggalkan jawatan menteri itu kalau dia melihat, hala tuju, sesuatu gabungan ini tidak lagi ke arah membela rakyat secara total. Ini maksud saya. Jadi dalam isu Akmal Saleh ini, maknanya pemuda UMNO ini dia ibarat political actor, political punya sayap. Mereka memainkan isu untuk menunjukkan kepada orang Melayu, orang Felda, yang UMNO ini masih mempunyai daulat. Tak boleh pakai daulat, minta maaf. Mempunyai maruah. UMNO mempunyai jati diri. Kerana diperkatak-katikkan oleh DAP. Tapi baru-baru ini dalam isu Najib diberi penjara tambahan 15 tahun dan didenda 11.5 bilion, pihak DAP langsung tidak trigger. Tuan-tuan. Mungkin mereka telah mendapat amaran. Mendapat amaran daripada Anthony Loke. Hey, Tony Puak. You don't simply say lah, you make things worse. Cai lah. Itulah. Lebih kurang itulah. Tony. Anthony Anthony Loke. Sekarang ni saya on the way nak pergi ke Kanga, negeri kelahiran saya, sebab saya nak berjumpa dengan sahabat-sahabat saya, pengusaha-pengusaha, peniaga-peniaga Cina, untuk kita berbincang mengenai hala tuju negeri Perlis, apabila mendapat seorang MB yang baru. Wow. MB yang sekarang ni dah ada 3, dia kata ada satu slogan yang baru. Bangun, bingkas, buat. 3B. Kan? Tapi saya ada satu lagi. Saya 4B lah. 4B. Bangun, bingkas, buat bodoh. Betul lah dia si. Aduh. Apa pun kita tengoklah apa outcome ini di PWTC, apa yang akan terjadi. Pemuda UMNO nak bertempit, nak berteriak apa pula petang ni. Kononnya mereka lah pembela maruah orang Melayu. Betul. Yang P tu pun semua 3 suku, tuan-tuan. Cai.